Kalau macam ni lah bentuk kaya rumah, Mami tak memilih. Mami dapat bayangkan every morning Mama wake up pakai robe sambil minum kopi espresso sambil ditemani bunyi-bunyian bird berkicauan. Oh, amazing! Dia nak pergi mana tu? Kenapa dia suruh kita jalan? Ni bukan rumah kita ke? Bukanlah kot salah ni. OMG! Hei, apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ke Razif? Ni ke? Inilah kot. Ni? Wah! You ingat kalau I sendiri, I nak pilih rumah macam ni ke? Razif, you tahu tak betapa besarnya pengorbanan kami anak beranak ni untuk you? Untuk I, bukan untuk you. Sudahlah. Korang semua. Ingat tak nama kampung korang? Imran, apa nama kampung? Adam. Laila? Change can or not, Daddy? Cannot change. Apa nama kampung Laila? Rozia. Ruzia. Lepas ni panggil Daddy apa? Ayah. Panggil Mami apa? Abel. Mona? Nama you sekarang apa? Nama kampung? Sabar sikit tak? Masalahnya, ini bukan rumah. Ini reban. You Daddy. Macam banyak nyamuk je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Abu yang telefon saya 2 hari lepas. Ya. Saya Nobit. Ya. Saya Abu. Saya Abu. Oh. Demam ke? Demam? Masa tu dalam telefon, suara ada sengau-sengau sikit, terkepit sikit. Ini macam garau je. Oh, tak. Ini suara natural saya. Tahu itu suara demam kan sengau-sengau sikit. Ni hidung sumbat kot, Abang Robi. Yelah. Betul. Terima kasihlah sudi sewa rumah arwah nenek saya ni. Dah setahun dah nenek saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itulah, saya ingatkan nak bagi sewa salah satu homestay saya. Tapi dah kau nak sewa lama, aku bagilah sewa rumah arwah nenek aku ni. Dah setahun dah tak ada orang sewa. Masa engkau call 2 hari lepas, aku tak sempatlah nak lap-lap abuk semua, nak sediakan buah-buahan, coklat dalam bakul semua tu. Oh, tak apalah. Minta maaflah menyusahkan. Tak menyusahkan langsung. Aku anggap rezeki ada orang nak sewa rumah nenek aku ni. Depan ni tukar sparing baru lah bulan depan. Abang Robi Engkau ni, Pak. Aku nak beli air fryer. Air fryer? Yang goreng tanpa minyak tu. Oh, jadi masak tak ada minyak ah? Tak guna minyak. Aku tengok ni, Pak. Dekat dalam TV3. CJ Wow Shop. Oi, sihat tu Abang Robi. Itulah. Hari tu aku jumpa doktor. Pak, doktor bagi tahu kolesterol aku ni dah naik mencanak-canak dah. Apa hal tak jaga makan Abang Robi? Nasib baik aku jumpa doktor. Kalau aku tak jumpa, ya Allah, aku lupa ada penyewa. Cik, nak tanya. Encik datang kampung ni ada apa sebenarnya? Petani. Apa petani? Ayah saya seorang petani yang tak berapa berjaya dia pelis. Disebabkan serangan bahan toksik ladang kami datang ke sini untuk mencari tanah yang lebih bersih untuk bercocok tanam demi sesuap nasib. Serangan toksik Betul lah. Teruk sangat. Toksik tu dia habis dah taman kita orang kat kebun tu. Habis semua matilah. Tak tahu siapa gitu tuangnya asid kat dalam sungai tu. Teruk. Sampai rumah kita orang pun kena kuarantin, kan? Sebab tu tak bawa perabot apa semua ni. Selai sepinggang.
PA saya. Tak apa, ada hikmahnya tu. Silalah jemput naik ke rumah. Ajak family-nya semua sekali. Saya panggil dia orang dulu Ya. Terima kasih Fan. Kakak, keluar. Pelik orang ni. Habis. Asal duit masuk. Betul juga. Betul je lah. Kenalkanlah, inilah keluarga saya. Ni isteri saya, Aminah. Ni anak saya, Ruziah. Rose. Yes. Ni Adam. Jemputlah. Sila tengok rumah baru. Tak payah saya masuk. Okey. Naik. Silakan. Naiklah. Sila. Naiklah. You like? Apa dia? Ada. Nice. Masuklah. Tengok. Kenapa ni? Tak ada. Tadi dalam kereta tadi anak saya tu muntah. Tu yang dia macam mabuk sikit. Tak apa, suruh dia duduk buat macam rumah sendiri. Oh. Tak apa, nanti boleh vacuum. Suka wallpaper yang saya tampal sendiri? The English Garden namanya. Sila. Tengok bilik. Rumah ni ada 3 bilik. Yang ni yang pertama. My bilik. Dia dah suka dah tu. Cik, takkan 3 bilik? Standard lah Encik Mina. 1 bilik untuk mak bapak, 1 bilik anak perempuan, belakang tu 1 bilik untuk anak lelaki ni. Mari ke dapur kita. Ni ada satu lagi ruang, tengok ruang ni. Ni bilik. Bilik ni sesuai untuk engkau bu dengan orang rumah kau. Tengok sekejap. Okey, jangan buang masa. Kita tengok dapur pula. Meja makannya. Kursi genap-genap untuk 4 orang. Sebelah sini ada dapur gas. Ni kawasan untuk memasak semua. Dapur tu tak? Pentingkan nyawa ke pentingkan habuk? Apa dia? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ni putih ais pun ada kat sini. Ini anak saya tampal dulu. Encik, kabinet Major Island tak ada? Island? No. Here no water, no island. Kelapa sawit, sawah padi banyaklah. Bukan itu maksud saya, ya. Maksud saya tempat untuk potong sayur, potong daging dan juga ikan. Yang itu ada. Ni. Dekat situ? Ya. Okey, sinki? Sinki sebelah luar. Berkilat tak? Sekarang taklah. Tapi kalau Cik Mina gosok tiap-tiap hari, sental tiap-tiap hari, berkilatlah dia. Confirm berkelagak. Tak apa, Encik. Bagi saya fikir dulu, ya. Kalau saya suka, dalam masa 10 minit, saya akan bagi tahu jawapannya. Tapi Cik Mina kena suka dah. Sebab suaminya dah bayar deposit. Sewa 3 bulan dah settle semua dah. 3 bulan? Sendiri bayar tak ingat ke? Dah settle 3 bulan. Bilik air saya belum tunjuk lagi. Dah kat mana? Down. Kat luar. Open air. Cuma flash tu rosak lah. Jadi kena jerus dengan gayung, 3-4 gayung baru
hilang semua benda tu bila buat nombor 2 nanti.